Pemilik bisnes ataupun business owner macam ni tuan-puan urus modal dan keuntungan bisnes tuan-puan. Tanggal video tu sampai habis dan save untuk rujukan tuan-puan. Kami pernah mendengar pengalaman dan kesilapan salah seorang penyimpan emas di bah bimbingan kami. Sebagai seorang business owner ataupun pemilik bisnes, sale tu memang banyak. Tetapi hujung bulan, sale yang besar susut dengan jayanya. Modal entah ke mana, untung pun si nampak. Bila beliau mula kenal simpanan emas, beliau akan pastikan dia menyimpan sekurang-kurangnya RM100 dalam akaun emas gap setiap hari. Pada hujung bulan, Nya akan pastikan Nya kira terus berapa modal yang Nya keluarkan, berapa kos operasi dan berapa keuntungan berniaga. Modal berniaga tu Nya asingkan dan terus bekukan ke dalam bentuk emas. Simpanan harian Nya simpan, Nya jadikan sebahagian dari keuntungan bisnes dan bekukan ke dalam bentuk aset emas macam tu. Dengan emas yang Nya simpan tu, Nya boleh pajak untuk modal bisnes, bagi projek baru ataupun untuk Nya kembangkan bisnesnya dengan membuka cawangan yang baru. Jadi, mun tuan-puan seorang pemilik bisnes ataupun business owner yang ada masalah macam tu dan ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh isikan detail di beg biru di bawah. InsyaAllah kami akan bantu tuan-puan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan-puan.